Assalamualaikum. Yuk buka. First time kan mak tengok muka. Rasa-rasa agak kurus tak? Kurus lah, dah 5-6 hari puasa. 6 hari hari ni Nampak muka dah sikit kurus. Yalah, makan yuk. Masak asam pedas. Asam pedas dengan nanas. Daun meranti rebus dengan sambal belacan. Sambal belacan rebusnya. Meranti kampung ditumbuh sendiri. Jadi agak liat. Dah liat tu kenalah rebus. Yuk makan sambal belacan yang auzubillah, pedas si amat. Nampak ya muka kita putih macam tu. Bukan putih kerana cantik, putih kerana cahaya. Yuk makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal pedas. Sini cahaya tak berapa terang. Kalau tak ada cahaya lagi pucat mukanya. Sebab tu mak selalu buat tak tunjuk muka. Jadi faham lah ya. Ada masa-masa okey, ada masa tak okey. Kalau mula puasa, kuahnya kok terwawa meleset mana. Terwawa. Dah enak lah. Abu garam sikit. Okey lah ya. Muka mak putih macam hantu. Takut kan.